ini yang tesis yang saya buat masa kat universiti dulu. Bagaimana addiction of social media, ketagihan social media ni dia boleh menyumbang kepada stres, depresi dan juga anxiety. Dan hasil kajian menunjukkan bahawa orang yang ada addiction dengan social media definitely memang akan meningkat stres, depresi dan juga anxiety dia. Kenapa tuan-tuan? Okey, macam nak tahu kita ni addict dengan social media? Cuba tengok inside dekat handphone kita, berapa banyak masa yang kita gunakan untuk social media kita. Tak kisahlah TikTok ke, Instagram ke, Facebook kan, cuba tengok. Jadi kat situ kita boleh nampak berapa banyak masa kita spend, berapa jam yang kita gunakan dalam seharian kita untuk social media. Orang yang addict social media ni, as simple as kita ni kalau duduk je kat kerusi, terus capai. Duduk je capai, dan kita akan rasa pelik kalau duduk tak capai apa-apa. Okey, cuba tengok kenapa addiction of social media yang menyumbang kepada stres, depresi dan juga anxiety. Pertama, justification adalah disebabkan oleh bila kita buka social media, kan kita compare life kita dengan life orang lain. Tuan-tuan, kita buka social media mesti follow dan tahu life orang lain. Jarang orang buka social media untuk tengok life sendiri, tuan-tuan. Biasanya nak tengok live kawan-kawan kita, artis sini, artis sana, selebriti sini. Dan somehow tuan-tuan, apa jadi? Jadinya adalah contoh seorang isteri yang baru bergaduh dengan suami dia. Bergaduh tuan-tuan, baling pinggan, baling periuk, belanga apa semua kan. Lepas tu dah geram sangat, tak apalah, dia besok kat bilik, dia buka handphone. Nak healing katanya, nak escape. So dia pun buka lah social media, tuan-tuan. Buka-buka pula, dia tengok kawan sekolah dia dulu, perempuan post gambar bercuti dekat Paris dengan suaminya, bukan main sweet dari gambar tu, dengan caption, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kurniakan kepada aku seorang imam yang memimpin aku bukan hanya di syurga tetapi juga ke Eiffel Tower. Tuan, saya nak tanya tuan-tuan, apa rasa kita ni yang suami ni duduk bol bergaduh tuan-tuan? Masa tu lah kita rasa macam menyesalnya aku kahwin dengan dia kan, tak best dia hidup aku. Betul lah orang kata kalau jodoh tak ke mana-mana, rumah kat rumah je, orang lain pergi Paris saja kan. Dan kita akan mula komplain banyak benda dalam hidup kita. Kerana apa? Kerana social media membuka ruang untuk kita compare life kita dengan life orang lain. Tuan-tuan,